Assalamualaikum. Hari ini saya akan ajar tuan-tuan macam mana cara saya guna Instagram. Saya aktifkan auto DM. Okay. First kali followers kena ramai. Okay, dalam nak promote Instagram ni, followers kena ramai. Bila followers ramai, bolehlah kita nak promote hari-hari. Betul? Hari-hari kita promote. Yang kedua, tajuk headline kita, Hafiz Arif, modal 100 dan sebagainya. Ini kena jelas bagi menarik minat orang dan ada website. Itu yang kedua. Okay. Yang pertama tadi post, kena ramai followers. Yang kedua headline. Yang ketiga, saya cadangkan kita buat auto DM. Auto DM semua followers kita. Bila followers kita ramai, kita automatik boleh DM orang. Okay. Auto DM dia macam ni, nampak? Dia akan hantar message pada semua followers dan dia ada visit hall call tu. Kalau nak gunakan auto DM, automatic orang inbox pada followers tanpa kita perlu buat apa-apa. Kita bagi satu ayat je, dia akan DM kan. Kita pergi visit website tu, hall or call tu. Okay, nanti dia akan jalan sendiri. Jadi siapa yang saya dah bagi PM ni, saya terus delete siap-siap. Saya tak nak penuhkan inbox. Okay. Yang saya dah bagi ayat, dia bagi-bagi macam ni pun jangan buang masa, delete saja. Kita nak cari orang yang positif. Orang yang macam ni kita balas terus reply. Kita kena ada kod senang. Habis saya. Dah ni, update sedang pokok dah. Okay, lepas tu yang ni saya dah reply. Setiap orang yang dah bagi ayat tu, yang reply pada message saya bagi ayat reply. Okay, bila saya dah buat kerja-kerja ni, saya check balik. Kadang-kadang dia kita kena kita panggil refresh baru dia akan keluar. Yang bagi ayat ni delete macam biasa. Okay, maaf saya tak minat, dah delete. Masa when people say no, you say next. Okay, delete. Ini adalah satu konsep automasi cara promosi. So kita tak payah pening kepala. Insta kita robot yang buatkan. Kerja kita tapis saja siapa yang nak. Apa tu, reply go. Cepat, saya tunggu. Salah. Okay. Buang saja. Buang masa saja. Kita check lagi, refresh lagi. Takut ada orang. Okey, itu yang pertama. Kemudian kita boleh gunakan orang-orang yang macam ni, yang kita dah bagi tahu ayat-ayat macam ni, suruh dia reply, kita akan follow up dia sikit lagi. Gunalah ayat apa-apa follow up, kita hantar pada 15 orang. Kita akan last benda daripada sini. Ni Wawa sudah. Okey, ini kita bagi satu gambar, katakanlah. Okey, kita bagi satu gambar. Kalau boleh gambar tu biar gambar income senang. Okay, kita bagi gambar income macam ni. Okay, income macam ni. Okay, kita save siap-siap. Senang. Kemudian kita reply daripada income macam ni. Saya ada save kod dia. Kod dia adalah TE11 insyaAllah. TE11 kan, TE10. Ini poster singkat. Ini 5S1. Okay.
ayat saya tengok komisi saya dapat, ni mak saya dapat sangat besar, ganda sudi. Okay, faham. Okay, so saya akan post lagi satu. Saya kira sampai 15 orang cukup. Okay. Lima satu. Berapa orang lah? Saya akan buat seramai 15 orang lah. Kalau nak senang, copy je, bagi gambar, settle masalah. Satu. Ni baru-baru, lihat dulu. Dua. Tiga. Empat. Okay, beginilah proses saya buat sampai 15 orang. Itu saja. Mudah-mudahan benda ni membantu. Jika nak tahu lebih lanjut, boleh contact dia ni untuk dapatkan auto DM. Fiz. Boleh contact. Okay, boleh contact dia ni. Okay, ambil nombor dia 011-1435-8694. Contact dia, cakap saya nak langgan untuk auto DM untuk Instagram, berapa kos dia. Nanti dia akan beritahu lah. Cakap Hafiz recommend, InsyaAllah boleh dapat murah. Okay, sekian daripada saya. Assalamualaikum.